Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan diperkenan daripada Allah, maka pada tahun ini sekali lagi kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu nikmat yang amat besar, iaitu kita dapat berjumpa sekali lagi dengan bulan Ramadan 1446 Hijri. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berbicara berkaitan dengan Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan satu bulan yang penuh mulia, satu bulan yang penuh berkat, yang mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ruliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Yang mana maksudnya, tuan-tuan, puan-puan, saudari-saudari, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila datangnya bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Jadi maknanya apa? Maknanya dalam bulan Ramadan, rahmat Allah, kasih sayang Allah mencakupi segala hal. Justru daripada itu, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan. Dan antara amal ibadah yang boleh kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam hari-hari biasa, kita perlu untuk membaca Al-Quran. Tetapi apabila masuknya bulan Ramadan, kita digalakkan untuk lebih memperbanyakkan membaca Al-Quran. Timbul persoalan yang bertanyakan, "Ustaz, bagaimanakah bagi kami yang tidak pandai nak membaca Al-Quran? Adakah kami boleh membaca surah-surah yang lain?" Maka jawapannya adalah, bagi sesiapa yang mampu membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan banyak, bahkan bacalah sampai khatam. Tetapi sekiranya kalau kita tidak pandai membaca Al-Quran ataupun baru belajar membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran setakat yang kita mampu. Bahkan sekiranya kita hanya pandai membaca 3 kul sahaja, maka kita pun boleh mengamalkan 3 kul sahaja dalam bulan Ramadan ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Yang mana maksudnya, sesungguhnya bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya pada hari kiamat kelak ia akan datang untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan dalam masa yang sama kita cuba untuk memahami, merenungi isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama mudah-mudahan usaha yang kita lakukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran ini mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ianya mampu untuk menjadi salah satu asbab untuk kita masuk syurga, insya-Allah.